Yo guys, so macam yang aku janjikan dengan korang, yang aku akan bawa kereta ni ke track kan. So sekarang kita ada dekat SIC. Macam korang nampak kat belakang ni. Ni tempat starting yang korang akan tengok lah. Formula 1 semua akan starting kat sini. And apa goal aku kan untuk masuk Sepang? Dia cakap, aku bukanlah main track untuk lumba siapa-siapa, tapi lebih kepada kepuasan dan juga aku nak time di sini. Tengok macam mana improvement aku bawa kereta ni kat Sepang. So ini dia kereta aku. Macam yang korang boleh tengok, kita ubah sikit a few things tau. Contohnya macam lampu dekat situ, nampak lampu dekat kuning sikit, lawa kan. And then aku fine tune juga suspension. Tengok macam mana kali ni, dah a few times juga pergi dan balik setting suspension. And so far aku puas hati lagi dengan apa yang aku dapat dekat sini. Cuma dekat track dia crash. Alright, so aku dah check minyak, aku dah check radiator, aku dah check semua benda. Kita nak tengok macam mana GR Yaris. Right. Dah, tak sabar. Mari. Sepang dah pun tamat. Apa jadi dengan aku punya track day? Apa jadi dengan aku punya GR Yaris? Jujur aku cakap agak kecewa sebab aku tak dapat nak adapt litar Sepang tu dengan cepat. Walaupun aku dah berlatih dekat dalam sim racing yang aku dah buat, however aku kena betul-betul selesa dulu bawa kereta ni
dekat dalam Sepang dan selesakan diri aku bawa kereta ni dalam Sepang. So, sebelum tu, korang kena tengok dulu tau benda ni. Aku nak tunjukkan dekat korang lah kan. Ni hasil dia lepas korang main dekat Sepang. Tengok tayar apa jadi. Semua melekat raba-raba yang dekat atas jalan tu. So, kalau korang bawa laju, dia akan keluar corak-corak macam gini. So, dekat sini korang betul-betul push lah kan. So, korang punya raba ni habis terkeluar dan tayar korang cuba nak grip. And tengok apa jadi dekat aku punya rim. Banyak gila guys. Getah-getah daripada litar Sepang semua ada kat sini. Melekat bapak besar weh. Ini besar nak mampus ni. So ni probably kereta yang lain juga build up dekat sini. So aku kena bawa pergi detailing lepas ni. Nampak? So ya, apa lagi yang aku boleh cakap? Okay, mari sini aku ceritakan. Okay, here's the thing. Kereta ni dia tak bagi aku problem tau. Kau jangan salah faham. Aku bukan salahkan kereta. Aku salahkan diri aku sebab lambat. Sebab take time. Dan juga aku banyak, bukan main-main, lebih kepada nak cari ruang supaya track day tu waktu aku masuk tu tak ramai orang. Sebab aku dah hadap sekali dah. Untuk first time aku masuk dekat dalam Sepang, aku bawa member aku sebenarnya. And dia first time masuk dekat dalam Sepang, dalam Lita. Dan duduk sebelah aku. Dan ada a few things yang kelakar sikit. Contohnya macam aku kena pasang tohok ni dekat belakang. And aku tak boleh buka dia punya cover ni. Sebab dia double tip dekat sini. So kena masukkan tangan dekat dalam lah. So dekat situ kelakar sikit lah kan. And then betapa gabranya aku masuk dekat Sepang tu sampai aku terlupa nak onkan mode track. So aku pakai mode biasa, mode comfort tau bila aku masuk Sepang. And then satu lagi, bila dah onkan mode sport mode ke track mode ke, aku kena onkan auto rev matching. Aku ni tak pandai tau rev matching. So aku basically newbie lah. And aku tak onkan benda tu. So every time aku drop gear, kereta aku akan tersengguk sikit. So dekat situ aku perasan, baru aku turn on. So first lap tu macam huru-hara sikit. Tapi tak apa. Lepas daripada tu, barulah aku start nak selesakan diri dengan Sepang. So first lap, aku bawa member aku dekat sebelah. Dapat masa 2 minit 48. Which is not bad bila ada passenger dekat sebelah. Dan aku pun tak hard push sangat. Bila kita cakap pasal nak lenjan kereta ni dekat Sepang kan. And I'm having fun lah at that time. But bila aku start untuk push, aku start noticing something yang baru dengan kereta ni. Apa tu Fazli? In the middle of corner, kereta ni dia ada benda pelik sikit yang berlaku. Contohnya lah kan, tayar belah kiri ni dia acting weird sikit bila aku hard corner. So bila aku ke kanan, dia macam slipping sikit belah sana. And bukan belah belakang. Tu yang aku macam pelik sikit. Normal lah kalau macam dia lost traction ke, normal untuk masuk dekat Sepang and korang push dalam tengah corner. But dekat situ I find it really odd. Dan aku kena biasakan benda tu. Faham tak? So next lap aku push lagi. Tapi time ni aku dah seorang dah. And aku dah seorang. Dan masa yang aku dapat 2.48 juga. So dekat sini aku start question, apa kesilapan aku bila bawa dekat Sepang tu. And bila aku fikir balik, aku tengok balik, aku renungkan balik, aku perasan yang aku punya high speed cornering turn 4 tu tak cukup laju. Aku tak tahu kenapa kereta ni aku bawa high speed cornering tu turn 4 aku bawa 1.2, 1.3 macam tu. Dia sepatutnya 1.4 at that cornering, especially pakai kereta yang all wheel drive. Kalau kereta rear wheel drive aku bawa sebelum ni dapat 1.4 tau corner tu. So dekat situ korang dah nampak dekat mana hilangnya masa tu kan. So aku perasan semua benda tu. And a few corners yang aku tak ambil dengan betul. That's why dapat 2.48. Then after that aku cuba juga untuk push lap yang keberapa, entah aku dah lupa dah. Bila aku cuba memorize balik apa kesilapan aku. And aku bukan masuk dekat dalam terus buat time tau. Dalam satu lap aku akan
buat macam pemanasan dulu. And then bila sampai masa turn 15, aku akan start pecut untuk masuk turn 1. So dekat situ korang boleh nampak lah aku speeding gila-gila. And then last yang aku buat, aku sebenarnya dapat dalam 243. So 243 kira dia bukan laju sangat, but it's okay. Korang push kereta ni. Korang tahu korang push kereta ni kalau masa 243 macam tu. Dan korang bukan bawa santai. And bila aku dapat timing macam tu, aku dapat rasakan aku boleh cut a few second lagi dekat corner yang lain. But then lap yang seterusnya dekat situ menyeramkan aku sikit. Sebab aku tak dapat nak rekod tau dekat dalam aku punya GoPro ataupun DJI Osmo Pocket, sebab time tu bateri dah tak ada, storage dah tak ada. Kereta ni dah start acting weird kan. Aku hard brake, dia terhuyuh-hayah ke kiri ke kanan. Aku dah panik. So dekat sini kereta ni dah tak stabil. Dan aku perasan aku punya brake pad mungkin dah wear out. So dekat situ, daripada aku bahayakan diri aku nak push nak dapat bawah 240, tak dapat. So nak tak nak, aku kena call it a day dan kena datang next time lah untuk track day, untuk betul-betul dapat GI Yaris dengan stock condition macam ni. But aku rasa next track day aku mungkin tak buat stock dah kereta ni. Mungkin keadaan kereta ni dah tak stock dah. Sekarang je dia tengah stock. So tujuan aku kenapa aku nak push sangat kan kereta ni waktu tengah track day tu, aku nak tahu timing dia betul-betul waktu tengah stop. Sebab kita ubah tayar, brake, tu je. Yang lain tak ada. Kita just tambah cooling sikit-sikit je, intercooler, and then kita punya air intake dekat situ eventually. Tu je. Selain daripada tu tak ada. Kita punya exhaust seal stock, engine seal lagi tak remap. Dan kita boleh dapat tahulah kemampuan yang sebenar engine stock kereta GI Yaris. But yeah, aku rasa aku boleh push lagi. Untuk stock condition GI Yaris, patut ke aku staykan keadaan engine macam ni dan kita masuk lagi track day yang nombor 2? Korang rasa patut tak guys? Padahal aku rasa track day tu best dah kan? Yang join semua GI Yaris, yang join semua member-member, semua yang kita kenal kan. So kita dapat nasihat juga, contohnya macam member-member yang dah pro dah kan dalam buat kereta ni dan juga dalam Sepang ni. Aku pun ambil nasihat juga. Kebetulan aku jumpa aku punya coach yang ajar aku bawa dekat Sepang, dan juga aku jumpa member aku yang tahulah in detail untuk kereta GR Yaris ni. Best guys track day tu. Aku recommend sangat-sangat korang join dengan member-member korang ataupun dengan aku sekalipun, datanglah. Okay, so nak buat macam mana guys? Bukan rezeki aku untuk dapat the best time untuk kereta ni. Aku bukan wakil GI Yaris, tak. Aku just have fun dengan aku punya kereta je. And adakah aku rasa kecewa? Definitely. Sebab yelah, salah diri kita juga. However, lepas ni probably aku tak akan forgiving sangat kereta ni. Track day tu mungkin aku berlembut sikit, tapi after this aku akan push lagi to the limit. At least kita nak dapat juga 240 ke bawah, 239 ke 238 ke, at least. Sebab kereta ni all wheel drive, engine dia pun mampu je nak push lagi. Alright, so tu je lah guys. Ada juga mungkin orang akan tanya, Fazli, engine dia tak panas ke? Tak, sebab aku bukan buat endurance. Aku dalam satu masa tu buat time 4 lap saja. So first untuk masa, 2 untuk aku betul-betul push, 3 untuk sejuk sekejap, dan 4 untuk push sekali lagi. So sekali aku keluar tu aku akan buat 2 time. Dan 1 untuk cooling, 1 untuk just masuk masa. Yang 2 tu adalah betul-betul timing aku grab untuk buat track day, untuk tengok kelajuan kereta ni. Okay, ada juga orang tanya, rear axle dia ni panas tak masa aku buat track day? Tak, sebab aku tak push sangat. Aku bukan push sampai 10 lap, tak. Aku berhati-hati juga dalam bawa laju ni. Okay, tu je lah guys track day aku. Kita jumpa lagi lah Sepang untuk masa akan datang. Sekarang ni kita just enjoy dulu dengan keadaan
kereta ni. Mungkin aku ada letak a few things lah untuk Jaya Yaris. Alright, bye.